hari kiamat. Itu ceritanya ni, apa ni, benda ni ghaib yang mutlak, ghaib yang memang tak tahu apa-apa benda pun. Kalau contohnya kalau kita ramal, itu berdasarkan ilmu kita dah sebelum-sebelum ni. Tengok langit ni kan, saya kata minggu lepas, tengok langit ni gelap kan, ni hujan tak hujan petang ni abang? Awak siapa nama abang? Saya bukan ingat kan nama. Yang paling handsome Kelai. Awak lah. Ya. Apa soalan saya? Aku malah lupa nak tanya ni. Hujan tak hujan ni? Tak hujan? Awak kata tak hujan di minggu lepas, ingat? Sekali lebat dia panjang hari. Apa salah awak kata tak hujan? Tengok langit. Langit gelap, cek. Angin kuat, cek. Betul tak? Hujan tak hujan ni? Yakin kan? Ini semuanya adalah perkara ghaib, tetapi yang tidak mutlak. Kiamat tu mutlak. Hari ni tengok muka surat yang ke-9. Saya katakan kita bacakan apa 9 muka surat kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah boleh baca sama-sama lah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqa bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah an salah fahal antum muntahun. Surahul Azim. Artinya, wahai orang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu jauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu dari mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor itu? Atau kamu masih berdegil? Okay, medium syaitan arak, medium syaitan judi. Medium ni perantaraan, nak menghayalkan manusia. Kemudian medium syaitan beri situ mengundi nasib. Anak panah tu apa? Dia gini ya. Yang anak panah tu di panah lah. Kalau dia belok sok ke kanan itu baik. Di panah tegak ya. Panah sok belok ke kiri itu buruk. Jadi tak keluar. Kalau yang ini kocak kayu, tersampai. Itu. Anda perlu bagi Ustaz Zaki RM100. Contohnya. Itu kira mengundi nasib lah. Itu namanya mengundi nasib. Kalau yang kat kita orang Melayu, yang kat tangan lah. Cek, ini rapat ni, ini kahwin cepat. Itu sebenarnya mengundi nasib juga. Hukumnya tak boleh percaya. Ni tengok tangan. Ini tak ada duit ni, kedekut. Entah itu benda macam-macam. Okay. Baca ikut saya sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya baca. Ya ayyuhallazina amanu. Saya tak nak baca makna yang bahasa Melayu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu, muka surat 10 ya. Wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah, itu sumbat, wa anis salah fahal antum muntahun. Itu boleh tak hafal di rumah? Boleh tak hafal? Boleh. Sedap. Boleh janji sedap. Minggu depan tanya, apa makna al-adawah? Ya, saya tak tahu dulu. Apa makna al-baghdha? Tak tahu dulu. Rupa-rupanya memang tak tahu langsung. Ingatkan pandai tak tahu langsung. Baca tak kat rumah? Tak kan? Bacalah kat rumah.
Okey. Kenapa turun ayat Quran ini? Ayat Quran ini adalah surah Madaniyah, muka surat 11, yang diturunkan pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu selepas berlakunya peperangan Uhud. Sebab turun ayat ini ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jarir rahimahullahu taala dan Imam Ibnu Mardawiyah daripada Sa'ad Ibnu Waqqas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, seorang lelaki daripada golongan Ansar telah menghidangkan makanan dan menjemput kami makan dan minum bersama sehingga kami khayal. Makan khayal. Sambil itu kaum Ansar dan Quraisy saling berbangga menyebut kelebihan masing-masing. Kaum Ansar berkata, kami lebih mulia dari kamu. Tiba-tiba seorang lelaki Ansar berkata, bangkit. Kami lalu mengambil tulang rahang unta, lantas memukul Sa'ad dan mengenai bahagian hidungnya. Maka terdapat kesan kecederaan yang ketara pada hidung, lalu diturunkan ayat tersebut. Ini satu, minum sambil mabuk, makan sambil mabuk. Dua, pasal membangga diri. Kemudian bangun seorang Ansar, dihempuk dengan tulang lihat sebelah. Jadi tafsir ayat ni, Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah ni apa? Wakil lah khalifah. Kita ni siapa? Khalifah Allah. Kita ni siapa? Wakil Allah. Wakil daripada Allah. Buat apa kerjanya? Memakmurkan dunia. Apa makna memakmurkan? Suburkan dunia. Nyangkul, membersih, membakar sampah, menanam pokok. Ini kerja khalifah. Bekerja. Kalau merosakkan dunia, membubuh racun, bakar rumah orang, itu bukan khalifah, itu syaitan. Muka bumi ini, dan menganugerahkan kepadanya akal, dengan akal manusia dapat mengenal penciptanya, serta dapat membezakan antara perkara-perkara yang baik dan yang buruk berpandukan syariat. Walau bagaimanapun keistimewaan akal itu akan hilang sehingga menghanyutkan kehidupan manusia ke lembah hina apabila ia dirosakkan oleh perkara negatif dan diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti minum arak dan berjudi. Ayat 90 di atas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan 4 perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan mendatangkan banyak mudarat. Perbuatan tersebut ialah minum arak, judi, memuja berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Itu mengundi nasib tak semestinya dengan anak panah, macam-macam cara. Perkara yang haram, arak, semua jenis minuman yang memabukkan atau yang menghilangkan akal. Contohnya tuak, contohnya whisky, contohnya bir, contohnya petrol. Mabuk juga petrol. Ya? Tapi dia bukan arak, petrol ni. Petrol ni haram tapi bukan haram. Judi, permainan atau perlawanan yang membabitkan pertaruhan. Bertaruh. Ada satu game, siapa menang kena belanja. Itu bertaruh. Saya menang main badminton, awak kena belanja. Saya lulus dengan cemerlang, awak kena belanja. Itu namanya judi ya. Dua orang main badminton. Okey, siapa menang belanja air tung menang. Siapa kalah belanja? Kalah belanja. Itu judi. Ada bertaruh. Taruh ni apa? Nasib. Pemujaan berhala, batu yang dipuja dan disembah oleh masyarakat jahilah dan mengorbankan binatang sembelihan untuknya. Ini berhala dulu, iaitu batu-batu yang dipuja-puja. Kan kalau setiap sesuatu yang disembah itu adalah Tuhan. Batu yang disembah itu menjadi Tuhan. Berhala yang disembah itu jadi Tuhan. Semua Tuhan. Tapi tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Bang, kalau ayam disembah jadi ayam tu jadi apa? Tuhan. Sebelah. Oi. Kalau batu disembah, batu jadi Tuhan. Ni. Awak kalau tai lembu disembah, tai lembu jadi